أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر ولا تعسر، ربي امتمم بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan rahmat kepada kita hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang, dan kita dapat berada bersama-sama dalam majlis ilmu, majlis yang sangat diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar tadi Cikgu Ishak bagi tahu Ustaz Johari mungkin nak berikan apa dia panggil, apa dia istilah dia guna tadi, apa saya tak ingat, dia cerita-cerita lah sebenarnya tentang Sabah. Merasa segan juga pasal apa, patutnya bawa oleh-oleh lah. Dia kata aku ada oleh-oleh. Kalau oleh-oleh sana ikan kering, ikan bilis, hak murah lah. Kalau hak mahal-mahal itu mutiara-mutiara ya. Tapi saya tak pernah lintas tempat mutiara, takut isteri saya tentu dia berkenan kacau kita. Jadi lintas pi ikut ikan kering tu tak berapa nak berat sangat ya. Tapi kalau tuan-tuan nak pi, saya bawa pi semua. Dulu masa rombongan sinilah Cikgu Ang pi sana, kami pi mutiara pun kami pi, ikan kering pun kami pi. Masa pi mutiara ni, orang-orang laki-laki yang ada isteri ya, depa duduk dalam kereta ya, isteri depa turun. Jadi depa kata kita ketang ni, ketang siapa? Satgi depa panggil turun kita pi bayang kacau ni. Gurau lah kami ni ya. Jadi bila sebut oleh-oleh tu minta maaf lah ya. Saya baru ni pun balik booking 15 kilo, tapi yang ada di tangan ada 26 kilo ya. Dengan uzur saya duduk atas kursi roda tu, dibagilah ihsan, dia kata Ustaz takat 7 kilo lagi tambah. Dia kata dengan berat hak Ustaz ni 13 dah cukup dah kalau ikut 15. Tapi satu bed lagi ni 7 kilo lebih tak apalah, jadi 20. Saya lepas pi lah. Tapi satu lagi tu Ustaz 6 kilo kena bawa juga atas tangan sebab besar, banyak sangat tu dalam tak tempah nak beli apa pun ya. Ada di dalam tu. Pasal apa? Ada anak murid di Pulau Bangi tu bagi ikan kering sungguh ya. Ada 4 ke 5 kilo. Saya duk tanyalah ikan kering ni adakah di Pulau Bangi, sebab saya nak buat kenduri bulan 12 ni. Kalau ada ambil lah buang 10 kilo ke ya. Jadi depa kata tak ada musim lah, musim hujan, dia kena musim panas. Tiba-tiba anak murid kata mak saya duk bertengah buat, dia kata dia nak bagi kat ustaz. Saya kata ambil lah. Baik-baik, dia kata dia tak mau duit, dia sedekah ya. Anak-anak murid sana semua mengaji free. Ibu bapa pun ya bagilah kat kita. Adalah 4-5 kilo ya. Campur yang lain-lain tu bekas pakaian kita lah kot ya. Tambah bila pi tu bukan beli baru, tidak ya. Saya pi baru ni, saya terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan daripada kelas kita ni menyumbang untuk sebanyak RM2,500 yang Cikgu Ang bagi kat saya. Saya buat daurah kitab bersama Dr. Luqmanul Hakim Al-Zahari daripada Indonesia. Jadi saya buat daurah kitab di Madrasah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Saya menjangkakan 100 orang saja yang hadir. Tiba-tiba hadir 200 orang. Kitab kita dah 2,000. Satu kitab RM25. Nak kata dekat dia pun, dia baru tulis kitab tu, baru cetak, duk panas-panas lagi. Tajuk saya yang bagi, sebab saya nampak penguasaan dalam ilmu tasawuf sangat bagus ya. Jadi dia buat kitab tu
dia cetak. Bila cetak ni takat 200, harga mesti melambung punya. Dia kena cetak 1,000 ke atas, 5,000 barulah harga dapat RM10. Tak apalah. Dengan apa yang ada, kita bagi free kepada 100 orang yang pertama. Tiba-tiba pendaftaran ni daripada sekolah pondok, pelajar pondok di sekitar Kundasang tu, seperti di Tuaran, di tempat saya, di Kundasang, di Ranau, di adalah sekitar-sekitar lagi, sudah ada 1,134 buah. Jadi saya kena beli lagi 34 buah, ya, sebanyak 900 lebih lagi. Dan hak lain tu jual, sebab hak lain tu ialah orang dewasa, ya, yang hadir dalam majlis tu. Alhamdulillah, majlis penuh keberkatan. Ada satu hamba Allah buat kenduri, dia sendiri hadir. Dia tengok-tengok, ni bukan 100 ustaz ni. Saya kata, saya menduga 100 orang ya, padan, sabar. Ni dah dekat-dekat 170 dia kata ni. Dia pun hello pi restoran dia, tambah 70 lagi pack makanan. Free lah. Hotel dia bagi 4 bilik untuk 2 hari, dia ada hotel lagi. Jadi kos kita tu tak berapa berat lah. Mineral ayak ni ada kedai Pakistan, dia bagi adalah lebih kurang dekat 10 kartun, ya. Jadi siang tu kami buat baca kitab sampai khotam, dia ijazahkan kitab tu. Malam tu kami buat majlis solawat, ya, sekali dengan dia. 3 orang pergi tausiah, Tuan Guru saya dan seorang lagi Tuan Guru Ahmad Ghazali, orang Terengganu yang mengajar lama dakwah di Sabah. Kami 3 orang pergi tausiah, ya. Jadi pelajar-pelajar ni tak bergerak, ada yang tidur di sana, ada yang balik. Alhamdulillah, terima kasih kerana memudahkan acara majlis kita. Khatam kitab sangat baik, dan saya pun bagi tahu kat Dr. Luqmanul Hakim ni, saya nak bawa dia mai Kedah bulan 12 ni, dan dia pun setuju dah tarikh tu. Geng-geng Kelantan, geng-geng Sabah yang ikut saya, termasuk ustaz-ustaz pun nak hadir dalam majlis bersama dengan Dr. Luqman. Mungkin pihak sini nanti kita bincang dengan Cikgu Ang, boleh tarik kesempatan dah kita bawa mai, kita tambang dia dah mai, boleh bagi peluang mengajar di sini atau di masjidnya, sebab dia adalah pakar hadis. Dia boleh baca hadis-hadis, nak bahagian tasawuf ke nak bahagian apa, dia boleh baca satu-satu. Salah seorang daripada 6 ulama hadis yang membaca hadis 408 buah di Kuala Lumpur baru ni, bersama Syekh Nuruddin, bersama Ustaz Nasir, bukan Ustaz Nasir, Ustaz di Pedu, Syekh Nasrul, ya, bersama Syekh Nasrul, bersama Maulana Husin. Doktor ni salah seorang dia. Saya jumpa dia mai ke pondok saya 3 tahun lepas dan baca kitab daripada pagi sampai petang. Itu permulaan. Lepas tu saya duduk berulang pergi Sabah, saya jumpa dia, saya akan bawa dia mai ke tempat kita, nanti tuan-tuan hadir majlis kita. Baik, itu habis cerita di pulau, bukan Pulau Bangi lah, di Sabah tak habis cerita. Aku nak cerita, sempat saya bawa dia pergi Islam, orang panggil resri dia lah, dia tak pernah, ya, Islam di Sabah. Ada orang hello saya, suruh masuk pendalaman, ada 5 orang nak Islam, orang dusun. Jadi saya kata, kami tak boleh duduk lama sebab kami dah program ketat. Dia kata, Ustaz mai Ustaz, Islam Ustaz keluarlah. Lepas tu bulan depan Ustaz mai balik mengajak mereka tu. Nah, kalau macam tu boleh. Jadi saya pun dengan dia mengislamkan 5 orang anak beranak, ya, suami isteri dengan 3 orang anak yang orang dusun masuk Islam pada bulan baru ni lah. Alhamdulillah, perjalanan yang penuh keberkatan. Sempat juga saya pergi ke Sandakan, ya, saya ambil kapal terbang, dah tak larat dah jalan darat, pusing 1 hari dekat 5-6 jam bawa kereta dengan umur saya ni. Jadi tinggal 2-3 hari lagi, saya kata kita naik kapal terbang daripada Kota Kinabalu pergi Sandakan. Tengok pondok kita dah 2-3 bulan dah tak pergi sana. Jadi naik kapal terbang hanya 40 minit saja.
daripada KK sampai Sandakan. Kalau dengan kereta 9 jam. Bayangkan 9 jam ni bawa kereta ni nak pergi Sandakan. Selalu saya tak pernah pergi sehari, saya akan singgah di Kundasang dulu. Singgah Kundasang, tidur dulu. Esok sambung perjalanan, jalan macam ni. Jalan lah ni dia tengah buat baru, bukan tengah buat baru, tengah duduk buat lebuh raya Wan Borneo. Jadi pakai jalan lama Kuih Teruk. Sebab dia tak jaga dah. Jadi macam-macam lah. Kena naik kapal terbang 20 minit naik atas. Tuan-tuan sila pakai tali pinggang nak turun pula dah. Tu dia. Tak dan apa-apa lagi. Tu Sandakan ya. Turun. Orang ambil saya bawa pergi ke pondok ya. Alhamdulillah bersama dengan pelajar-pelajar kita di sana dalam 2 malam 3 hari balik semula ke Kota Kinabalu dengan kapal terbang juga, pergi ke Kiulu madrasah saya, ambil barang-barang pack apa semua nak balik ke Mari Bulu. Alhamdulillah habis bulan ni rehat, tak boleh nak pergi sebab bulan ni ada convocation pelajar-pelajar pondok seluruh Kedah. Ya, saya sebagai penasihat program ini bersama dengan Syekh Aminuddin bin Ibrahim hafizahullah taala terpaksa main peranan ya. Jadi bulan 12 ni Cikgu Sang dapat berita dah tu bulan 12 tu. Bulan 12 saya tangkap awal untuk buat sambutan sempena dengan 15 hari 15 tahun pondok saya. Tanya orang apa dia jubli apa 15 tahun. Kalau jubli perak dia mau 25 tahun. 50 tahun jubli emas. Dia kata jubli kristal. Yang pandai ni Ustaz Fahmi kita lah. Ustaz Fahmi dia tanya dia. Oh dia bab-bab ni pandai dia, ahli sejarah semua. Dia tahu Ustaz jubli kristal. Payah sebut dia kata benar dengan Ustaz dah 15 tahun. Saya bukan nak menunjuk apa-apa, tak ada istimewa apa-apa pondok, atas kesedaran di dalam hati nak memartabatkan pondok-pondok bukan saya, semua pondok di negeri Kedah. Saya tawarkan kepada semua pondok negeri Kedah, marilah sama-sama kita buat hari terbuka pondok-pondok kita di pondok saya. Jadi akan ada pameran tentang pondok-pondok yang lain juga di pondok saya. Maka saya jadi tuan rumah. Jadi setakat nak kenuri saya buat. Ya, berapa hari? 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam tu saya bukan nak buat bagi bergembira semata-mata. Kita bergembira dengan mengaji Taurat kitab. Ya, hari 11 hari bulan 12 tu 11 hari bulan daripada pagi sampai pukul 4:30 petang. Kalau ikut pengesahan daripada Baba Khairul, dia akan ambil daripada pagi sampai petang. Dia akan bagi satu kitab dia yang dia tulis sesuai dengan tema kita yang kita duduk mengaji ni. Saya kata kalau boleh seperti adab salik, adab murid dengan guru mursyid yang dia memang minat perkara tu. Ustaz bagi satu hari. Dia pun jawab kepada saya, Alhamdulillah. Saya kata insya-Allah boleh, dia kata. Tapi ada orang hambak kat saya pula, dia nak pergi Mekah. Yang hambak kat saya ni di pihak rombongan nak pergi Mekah. Ustaz Khairul mungkin dia silap tarikh ke ataupun dia tak jadi pergi Mekah takut. Wallahu alam, saya kena pergi periksa baliklah tarikh tu. Itu maknanya. Sebelah malam kita adakan majlis cinta Rasulullah. Saya ada booking dah Syekh Zainal Asri. Dia setuju ikut main pondok saya dan Syekh Syekh Fahmi pula dah. Apa dia? Syekh Helmi kita lah, Helmi Syafi'i akan bawa kumpulan khasidah dia. Ya, berpegu dengan Syekh Zainal Asri pada malam bagi hiburan dan juga selawat cinta Rasulullah bersama dengan orang ramai. Itu sehari dah habis. Hari yang kedua saya jemput siapa dia mai? Baba Faisal daripada Pondok Dala, Thailand. Dan Baba Faisal pun menerima undangan saya. Saya hantar menantu saya pergi panggil, pergi jemput. Sebab cucu saya sekarang ni duk ada di Pondok Dala. Jadi pergi mengaji situ. Jadi bila pergi semak tarikh, dia kata boleh.
buat apa panggil saya ni, ramai lagi ulama-ulama. Tapi kita kata kita nak bagi peluang kepada tokoh-tokoh ulama pondok yang muda, yang banyak menghasilkan kuliah-kuliah online ini, supaya hadir dan dia baca satu kitab daripada mula sampai habis berhubung dengan tauhid matan-matan yang dia pilih. Itu hari yang kedua. Ya. Tu. Hari yang ketiga, Dr. Luqmanul Hakim dari Indonesia. Penutup dia malam ketiga kita buat forum. Forum bincangkan masa depan pondok, apa kelebihan pondok kepada masyarakat. 3 orang akan bahasnya. Seorang wakil Indonesia, Dr. Faisal, Dr. Luqman, seorang wakil daripada Fatani, yakni Syekh Baba Faisal, dan yang ketiga Dr. Aminuddin, kita punya tokoh dari Kedah dan Malaysia. Teratu, ya, duk fikir kurang-kurang 3-4 ekor lembu, ya, saya baru dapat sekok, ya, kawan saya kata, Ustaz, saya bagi sekok, tak apalah. Hak yang baki itu duk plan nak buat kekah. Bagi peluang siapa yang belum buat kekah, ya, anak-anak depa ke cucu depa boleh menyertai. Saya cadang nak buat setumpuk RM500 saja. Kalau setumpuk RM500, satu ekor RM3,500 kita dapat. Maka pondok akan tambahlah RM1,000 lagi ke, RM1,500 lagi ke untuk mencukupkan belanja. Jadi tak membebankan masyarakat nak buat kekah. Dan kenuri saya buat. Jamu pula hak geng mengaji. Kenuri yang sangat baik. Jadi kekah tu afdolnya ialah buat kenuri. Ya, jamu orang. Jadi duit kita minta RM500 satu tumpuk untuk membolehkan kita jamu orang mengaji 3 hari 3 malam tu. Jadi nanti saya akan masuk dalam grup lah. Ya, bagi tahu kat Cikgu Sang, kita masuk siapa yang setuju. Nak ada 7 orang satu kumpulan, kita sembelih sekor. Kerja dia kamilah, ya, pastikan sembelih jamu orang selama 3 hari 3 malam yang penuh dengan kuliah-kuliah itu. Cukuplah cerita bab tu, tak habis ngaji lagi ni, ya. Wallahu alam, setakat tu saja, ya. Bukan nak cari kebesaran apa tidak, nak tunjuk kepada masyarakat pondok kita ni kota ilmu, pakat mai lah. Ya, saya pun ada daripada tadika ada, sekolah rendah saya ada, pondok pun ada, tafiz pun ada, warga mah pun ada. Jadi kota sungguhlah, ya. Pakat-pakat hari itu buka boleh mai, boleh pergi tengok macam rumah orang tua-tua, boleh tengok sekolah budak-budak duk mengaji, boleh tengok tadika, ya. Insya-Allah. Baik. Habis kita tengok kitab kita. Masa berapa minit? Tu dia dekat 10 minit dah, ya. Dekat 10 minit dah promosi. Baik. Kita buka muka surat yang tempat kita berhenti pada bulan lepas, iaitu 171 pada bab keinginan dan kedudukan cinta. Apa dia maknanya? Ini sifat mazmumah, sifat yang dikeji oleh Allah, kasih akan kemegahan. Dia tak megah. Dan juga cintakan kepada kemegahan. Sonok orang duk puji dia. Ya, harap sangat orang duk puji dia, maka ini adalah satu sifat hati yang dicela. Baik, kita sambung bacaan muka surat 171 perenggan yang di atas. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kitab ini agak sukar kerana bahasanya satu bahasa Arab, bila terjemah kepada bahasa Indonesia. Ya, kalau terjemah tulis kepada bahasa Malaysia kita mungkin lebih mudah. Tetapi daripada bahasa Indonesia nak mai kepada bahasa Malaysia, ya, dia memerlukan kemahiran, tetapi agak sukar jugalah. Jadi tak apa, saya banyak buat rujukan untuk memudahkannya. Ya, baik. Kita baca dulu apa yang mereka terjemah, saya huraikan kemudian, insya-Allah. Bahkan dikatakan kegelisahanku yang terbesar ada pada kebahagiaan yang pemiliknya meyakini ia akan hilang.
Ini perkataan siapa? Perkataan orang-orang yang yakin bahawa kebahagiaan dengan megah-megah ini hanya sementara sahaja. Orang yang tak ada apa betul tapi nak megah, dia sendiri sebenarnya gelisah. Takut orang tahu dia tak ada apa, lepas ni hilang pujian. Orang puji orang balik, hina dia. Ya. Itu maksudnya. Kegelisahanku yang terbesar ada pada kebahagiaan yang pemiliknya meyakini ia akan hilang. Pemilik ni siapa? Orang yang rasa diri dia tu nak puji, sedangkan dia tidak ada akhlak yang patut dipuji. Maka pada ketika itu dia akan gelisah. Satu hari orang tahu hakikat diri dia, orang tak puji, orang lari kat orang lain dah. Maka walaupun dia itu rasa hebat diri, tetapi dia dalam tidak tenang, gelisah. Ini pengakuan daripada orang yang orang kata apa? Yang berlakon. Ya, dia tak tahu mana. Tetapi dia harap orang puji dia. Jadi mungkin ada yang puji, tapi dia gelisah juga. Satu hari mungkin orang jumpa orang lain, orang yang sebenar, orang tinggalkan dia. Baik. Mengapa? Imam Ghazali kata, mengapa jadi begini? Ya, patutnya tak payah gelisah lah. Dah orang puji dah, hang tak ada apa-apa. Ya, tapi hang duk gelisah buat apa? Mengapa? Sebab jawapannya, kekuatan ini bersifat sementara. Kekuatan ni maknanya hebat dia tu. Yang dia rasa dia ada kekuatan tu. Kekuatan yang sampai orang semua puji, orang menjadi pengikut dia ni, hanya dia rasa sementara saja. Nampak? Sementara, bukan kekal. Sebab yang kekal tu hanya ialah pujian Allah. Kalau pujian manusia ni sat saja. Paling lama pun sampai mati. Lepas mati, manusia pun lupa habis kat dia dah. Itu. Tapi yang abadi ialah pujiannya datang daripada yang maha kekal. Siapa maha kekal? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cari kemegahan yang sementara, ya, tetapi kita dekatilah Allah untuk kemegahan yang abadi. Baik. Dia kata sebab kekuatan ini bersifat sementara. Mana dia? Pujian makhluk ni bersamaan dengan kecepatan berakhirnya oleh kematian. Kalaulah tahan lama pun orang duk puji ni, tapi dia akan berakhir pula bila mati. Bila dah mati, habis dah. Orang tak ingat dah. Paling kuat 2-3 hari orang ingat. Lepas tu tak ada dah lah. Itu. Dan gangguan-gangguan yang lain, ia tak akan bersih daripada kekotoran. Ada lagi lah orang akan timbul cerita yang tak elok, maka dia tak boleh nak tunjuk apa, nak bela diri lagi, maka mungkin timbul pula hatta elok tentang dirinya. Itu kalau dia berpura-pura dan hidup dia nak pujian makhluk yang sementara. Maka siapa yang menganggapnya sebagai kesempurnaan, salahlah dia. Siapa yang menganggapkan bahawa pujian makhluk itu adalah kesempurnaan, orang tu salah. Kata Imam Ghazali. Salah besar dah. Akan tetapi, kata Imam Ghazali, kesempurnaan ada pada perkara-perkara yang abadi dan baik yang dicapai oleh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebenarnya, kata Imam Ghazali, kesempurnaan tu ada. Mana dia? Kesempurnaan kepada perkara-perkara yang abadi, yang tidak akan hilang disebabkan oleh kematian, tetapi dicapai oleh seorang apabila dia dekat dengan Allah. Nampak? Orang yang hampir dengan Allah, maknanya orang yang patuh kepada Allah,
buat ikhlas segala ibadat kerana Allah, bukan mencari kemegahan di sisi makhluk. Kerana mencari kemegahan di sisi makhluk itu, ia telah melakukan riak kepada Allah. Dia buat itu nak menunjuk-nunjuk kepada manusia, sebenarnya dia bukan ikhlas kepada Allah. Tapi orang yang dekat dengan Allah, bukan dia buat ibadat semata-mata dengan tekun dia, dengan berilmu dengan tekun, disertakan pula dengan ikhlasnya. Itulah kedekatan dengan Allah, maka insya-Allah dia akan mencapai kesempurnaan. Ya, dia rajin sungguh dekat dengan Allah, dia usahakan, Allah menambahkan kesempurnaan dia. Sebab ini janji Allah, ya. Allah akan tambahkan kepadanya banyak janji Allah. Di antaranya Allah sebut dalam Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Dan mereka-mereka yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, Allah kata, orang yang buat ibadat sungguh-sungguh pada jalan kami. Mana jalan kami? Bersungguh-sungguh, kena dengan ilmu yang betul, kena dengan sifat hati yang ikhlas, dan kerana mencari redha Allah, kami akan tunjukkan dia kepada jalan-jalan yang sampai kepada kami. Itu kata Allah. Yang lainnya orang yang bersungguh-sungguh hanya mensyukuri nikmat Allah, ya, bukan ada pura-pura, ya, dia benar-benar bersyukur dengan nikmat Allah. Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Mereka-mereka yang bersyukur pada jalan kami, Allah bagi sihat, dia bersyukur, dia buat ibadat. Allah bagi rezeki, dia dapat lebih. Bukan takat dia belanja untuk ibadat dia, dia derma pula, dia infak pula untuk agama dan untuk orang lain. Maka dia merupakan orang yang bersyukur. Allah kata, aku akan tambahkan la azidannakum, aku akan tambahkan. Tambah ni bukan takat rezeki saja, tambah umurnya yang berkat, tambah akan pahala-pahala untuk bekalan di hari akhirat, tambahkan ketenangan, tambahkan keluarga bahagia, tambahkan macam-macam. Ini janji Allah. Ini yang mendekati Allah. Hak ni lah yang kita kata hak abadi, hak ni yang sempurna, daripada kita berpura-pura mencari bahagia yang tertipu, yang sementara, iaitu pujian manusia, bukan pujian Allah. Ini pening juga nak baca bahasa ni, nak pusing-pusing, ya. Jadi terpaksa kita rujuk kepada kitab-kitab Imam Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin atau peringkasan Ihya Ulumuddin. Kita akan dapat keserupaan lah dalam huraian-huraiannya itu. Baik. Ia tidak akan hilang kesempurnaan ini, kesempurnaan kena dekat dengan Allah ini tidak akan hilang disebabkan kematian. Mati dah pun kemuliaan di sisi Allah, Masya Allah, ya, tinggi. Tu. Bahkan bertambah dengan kelipatan tanpa batas, bertambah-tambah lagi. Kalau dia bahagikan, dia bersungguh-sungguh pada jalan Allah, misalnya dia infakkan ataupun dia bagi sedekah jariah. Sedekah jariah ini maknanya sedekah yang berlari-lari. Dia dah mati dah, tetapi sedekah dia tadi telah menjadikan kebaikan kepada agama, maka berlari-lari sedekah dia tu kepada kubur dia. Berlari-lari tak putus. Sebab ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa telah putuslah, habislah amalan bagi anak Adam melainkan yang tak putus 3 perkara. Pertamanya sedekah jariah. Sedekah jariah. Ya, saya selalu kadang-kadang ada masa orang yang sedekah kat kita, pasal kadang-kadang dihantar duit kat kita sikit, dia kata, Ustaz, ni sedikit sumbangan saya untuk dakwah Sabah. Saya kata, sedikit ini telah menghasilkan kepada kami guru-guru di pendalaman Sabah, pendakwah di pendalaman Sabah, imam-imam di pendalaman Sabah. Dah ramai dah. Itu yang daripada sikit kita ni. Maknanya ia sudah menjadi sedekah jariah kepada kita selama mereka beribadat, selama mereka mengajak, selama mereka mengislamkan
kita tumpang saja dengan sedikit kita itu. Itu dia panggil berlari-lari. Maka dia bukan berlari itu dengan sikit. Kalau kita bagi RM100, dia bukan RM100 lagi. Dia lebih pada itu. Allah sebut 700 kali ganda. Satu tangkai tumbuh di dalamnya. 7 tangkai ada 100 biji. Diumpama itulah infak kepada jihad. Ya, kepada perkara-perkara kebaikan. Itu ni nak kaitkan dengan dia bertambah-tambah dengan kelipatan tanpa batas. Hak ni yang patut kita mensyukuri, hak ni yang patut kita harap, hak ni yang patut kita bukan atas nak cari kekuatan sementara, kepujian sementara yang habis hilang begitu, berakhir dengan kematian dan sebagainya. Itulah ma'rifah sejati. Inilah ma'rifah, pengenalan sejati terhadap Allah. Ini yang dipanggil ma'rifatullah. Orang yang mendekat Allah, orang yang buat ibadat kepada Allah semata-mata nak cari redha Allah, dia telah mencapai ma'rifatullah. Nampak? Dia sudah mencapai mengenal dia betul-betul akan Tuhannya, dia kenal zat Tuhannya, dia kenal sifat-sifat Tuhannya, dia kenal perbuatan Tuhannya, yakni perbuatan Allah. Nampak? Inilah dia kata makrifah. Jadi makrifah adalah ilmu ya yang kita dapat mengenal Allah secara mendalam dan kita merasakan keberadaan Allah. Ya, kita rasa kita buat ibadat tu seolah-olah kita nampak Allah. Tapi kalau kita tak nampak, kita ingat pasti dia nampak kita. Inilah maqam ihsan. Kita buat ibadat, kita kenal Allah, dia Maha Agung. Jadi kita buat persiapan diri kita ni, kita nak menghadap Allah seolah-olah kita lihat Allah. Kalau ada kepada kita maqam itu, dia panggil maqam musyahadah, penyaksian mata hati. Maknanya kita sudah mencapai maqam ma'rifah. Jadi macam mana orang yang melihat kebesaran Allah, dia nak buat ibadat, dia mestilah bersedia sungguh-sungguh. Dia tak ada lah orang kata buat sambil-sambil lewa, tak ada. Dia bersedia, dia cita-cita, dia berazam nak bangun, nak menghadap Allah, nak cari yang sempurna. Macam mana? Ya, dengan pakaian yang sempurna, dengan khusyuk yang sempurna, dengan apa saja, sebab dia melihat kebesaran Allah yang dia nak sembah ni. Tuhan yang Maha Agung, yang tidak ada yang layak menjadi Tuhan, dialah. Maka dia nak bersembahkan dengan ibadat yang lebih sempurna, yang maha sempurna untuk Allah. Tak ada kongsi dengan niat nak dapat pujian makhluk. Ini makrifah. Ada orang, bila ada orang nampak sempurna sikit, kemas sikitnya, tapi tak ada orang, baju pun kadang-kadang tak ada pakai. Nampak? Itu. Jadi, tak mana ihsannya, mana keelokannya. Sebab tu, kalau kita tengok dalam kitab syarah bagi hadis Arba'in bagi Imam Nawawi yang ditulis oleh Dr. Mustafa Bugha rahimahullahu ta'ala, dia menerangkan makna ihsan itu, iaitu dia kata itqan wal ikhlas. Ihsan ni, makam ihsan ni hanya tercapai dengan ketekunan kita betul-betul dalam ibadat. Tekunkah kita dengan ibadat? Lebih kurang, tak ada tekun, tak jadi. Kena tekun seolah-olah kita melihat Allah, kita kenal Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau kita tak dapat Allah, tak dapat melihat Allah, dan itulah hakikatnya. Mana boleh tengok Allah di dalam dunia ni, mata hati saja melihat kebesaran Allah. Tapi nescaya ingat Allah sedang melihat kita. Di mana saja kita berada, Allah melihat. Ini dia panggil maqam muraqabah. Allah mengintai-intai kita. Bila kita tahu bahawa Allah tengok kita sedang kita ibadat, kita nak main-main lagi. Kita nak pelekehkan lagi diri kita. Kita nak buat tak sempurna lagi. Sudah tentulah kita nak buat dengan tekun. Dan Allah mengetahui kepada
niat hati kita, maka kita pun nak ikhlas. Itu sebenarnya orang yang betul-betul dekat dengan Allah dalam segala perbuatannya. Ya. Baik. Itulah makrifah, pengenalan yang sejati. Jadi apa faedah bila dia buat dengan tekun? Dia rasa bahawa dia diperhatikan oleh Allah dalam setiap gerak-geri dia dalam ibadat itu. Ia, kata Imam Ghazali, merupakan pengalaman spiritual ataupun pengalaman rohani yang terbentuk daripada hubungan yang erat antara hamba dan Sang Pencipta. Itulah hubungan sejati jiwa raga hamba dengan Tuhan Maha Pencipta. Dia tak boleh cincai-cincai dalam hubungan itu. Dia mesti dengan kesungguhan, keikhlasan. Itulah terlahirnya di situ rasa rindu kasih. Bukan takat kita rindu kasih kepada Allah, Allah pun rindu kasih kepada orang-orang ini. Maka orang-orang yang melakukan ibadat seperti ini, nafsunya bukanlah nafsu yang amarah bisu, bukan lagi nafsu lawamah, tetapi nafsunya nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, bahawa sesungguhnya nafsu yang tenang itu merupakan nafsu yang Allah serukan di akhir umur kita untuk kembali kepada Allah yang meredai kita. Ya. Kenapa Allah redha dengan kita? Kerana nafsu kita meredai Allah. Kita buat dengan penuh tekun dan penuh ikhlas kepada Allah sehingga Allah suka. Kita suka Allah, Allah suka kita. Sehingga Allah kata, fadkhuli fi ibadi, masuklah duduk bersama dengan roh hamba-hambaku yang terpilih. Bila kita mati, maknanya Allah jaga roh kita selama di alam barzakh itu. Dan wadkhuli jannati, bila sampai hari akhirat bermula, masuk pula kepada syurga aku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, baik. Itu dia punya. Itulah tentang segala yang maujud. Sesungguhnya di dalam yang maujud tidak terdapat apapun selain Allah dan segala perbuatannya. Maknanya kita ini semuanya dijadikan oleh Allah. Perbuatan kita juga perbuatan yang dijadikan oleh Allah. Taat kita ni perbuatan Allah. Kita pilih nak taat, Allah lah menjadikan kita semua. Maka kita bersyukurlah kalau kita sampai hari ini Allah kekalkan kita di dalam keadaan iman, di dalam keadaan taat, kerana ia semua perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah kata, akulah menjadikan diri kamu dan segala perbuatan kamu. Syukurlah Allah bagi kita jadi orang pemurah. Allah jadi kita bagi orang yang suka mengaji. Allah juga jadi kita orang suka dakwah. Allah suka bagi jadi kita orang derma. Semua itu bukan asbab, bukan kerana mengaji, bukan kerana kita ahli grup. Ya. Semuanya itu ialah kerana Allah. Cuma asbabnya ialah jalan-jalan tadi, jalan-jalan kebaikan. Kita ikut grup ni kerana grup ni fikir baik saja. Sebab tu kita dituntut oleh Imam Ghazali. Tadi saya dengar Ustaz Helmi di akhir kalam dia bila kata saya berhenti, dia kata Ustaz Johari Minhajul Abidin. Lepas tu berhenti. Apa dia ni? Saya ingat kot dia tengah syarah lagi. Penutup dia kata tadi Minhajul Abidin. Ya, saya memang mengajak di masjid ini sebulan sekali kitab Mutiara Minhajul Abidin. Kita dah mengaji dah sini. Ya, kita mengaji dah. Ya, Imam Ghazali ini ya dalam kitab
Mutiara Minhajul Abidin tu, dia dah tunjuk kat kita bagaimana jalan-jalan yang Allah redha, ya. Itulah kita bertuah lah kerana Allah nak bagi kita kenal akan jalan-jalan yang diredai oleh Allah. Asbabnya melalui kumpulan-kumpulan pengajian kita, ya, usaha rakan-rakan kita mengadakan kuliah-kuliah waktu duha ini, pada malam-malam tersebut dipanggil ustaz-ustaz dan sebagainya. Dan kita juga di pihak ustaz beruntung kerana ada medan. Kalau tak ada macam ni, kita pun tak ada tempat nak syarah-syarah tambahan. Kawan-kawan di sini ada medan-medan untuk kita teruskan bakti, ya. Baik, okey, terusnya. Akan tetapi kadangkala orang melihatnya tidak dari kenyataan bahawa ia adalah perbuatan Allah. Ada Imam Ghazali kata setengah orang tu dia tak nampak hak ni semua ni perbuatan Allah. Dia duk nampak perbuatan dia. Maka kalau dia duk nampak ini kesan perbuatan dia, jadi apa orang ni? Dia jadi Mu'tazilah Qadariyah. Nampak? Akulah rajin. Akulah yang main ni. Akulah cerdik. Tu bahayalah. Tak nampak Allah. Ya, tidak memberi bekas kita duk mengaji ilmu tauhid. Tidak memberi bekas oleh sesuatu melainkan kudrat Allah. Yang jadi kita rajin, yang jadi kita semangat, yang jadi kita boleh main taufik hidayat ni daripada Allah. Jangan duk rasa itu perbuatan kita. Dia tak nampak, ya, bahawa itu perbuatan Allah. Seperti orang yang melihat pembedahan untuk tujuan kedoktoran. Imam Ghazali beri contoh macam kita tengok proses pembedahan, ya, oleh doktor. Sembuh doktor mana yang belah tu? Takat tu, ya. Tak nampak yang belah tu yang menjadikan dia sihat tu siapa dia? Allah. Siapalah permudah dia bagi panjang umur? Allah. Tak nampak. Dia nampak takat tu saja. Maka kalau nampak takat tu, bagus doktor ni. Bagus tak apa, puji itu tak salah, puji Allah. Tapi kena matlamat dia sampai ke Allah. Jangan duk puji takat tu saja. Ya, dia semua apapun perbuatan tu perbuatan Allah. Ya, ini. Jadi jangan jadi nampak, ya, dia tak nampak kenyataan bahawa itu perbuatan Allah. Seperti orang yang melihat pembedahan untuk tujuan kedoktoran atau melihat struktur alam untuk mengetahui pencarian dalil dengan hukum-hukum perbintangan. Hukum perbintangan ni hukum bintang-bintang di langit lah. Ya, setengah orang dia kata malam dan siang itu ialah kerana bumi ini mengelangi matahari. Waktu dia mengelilingi ini terlindunglah di antara matahari dengan sebelit sana bumi, maka akibatnya berlakulah. Dia nampak tentu saja, tapi dia tak nampak siapakah menggerakkan bumi dan langit, menggerakkan matahari dan bumi itu. Tidak ada melainkan Allah. Jangan melihat saja asbab dia, ya. Kerana asbab tidak memberi sebab. Yang memberi sebab itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Hak ni lah dia duduk rasa aku ni baik, ya. Jadi hampa puji aku. Patutnya aku ni baik, hampa pujilah Allah kerana Allah lah menjadikan aku baik. Ada orang suruh kita begitu. Setengah orang yang cerdik dia kata gitulah, alhamdulillah saya berpeluang untuk berkhidmat. Ya, alhamdulillah. Ya, tuan-tuan, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Itu orang yang kenal Allah. Tapi orang yang duk puji diri dia, duk nampak diri dia, dia duk cerita bab dia saja. Itu dia tak ingat bahawa itu adalah nikmat Allah. Ini orang yang tak faham. Baba Khairul karang satu kitab bernama Al-Fahmu. Ya, nampak? Al-Fahmu ni maknanya kita diberi faham bahawa elok tak elok yang ada kita hadapi semua daripada Allah. Jangan duduk nampak bila kita terima nikmat, kita alhamdulillah. Bila susah hati, bila mai hak susah sikit, kita tak boleh terima. Maka kita tidak ada al-fahmu. Sebenarnya yang tak elok mai daripada Allah itu sebenarnya nikmat cara lain untuk kita berikhtiar supaya kita kembalikan kepada Allah juga. Allah bagi amaran, Allah bagi ujian. Itu dia panggil
Itulah dikatakan al-fahmu, ya. Kita kena faham, ya, apa saja mai daripada Allah semuanya adalah kebaikan kepada kita. Baik. Semua ini tidak memiliki kemampuan. Mana dia tak memiliki kemampuan? Contoh tadilah, ya, kita kata proses, ya, pembedahan oleh doktor ataupun apa pusingan bumi mengelilingi matahari dan sebagainya, ya, yang memiliki kemampuan ni siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Apa dia selalu kita sebut? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kita melainkan kekuatan dan daya upaya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Itu baru betul dengan kalimah yang kita sebut wala haula wala, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Ya, tu perbuatan Allah semua tu. Baik. Ini termasuklah kesempurnaan sejati, adalah kebebasan, yaitu terputusnya hubunganmu dengan seluruh pergantungan duniawi. Kata Imam Ghazali, ni hak yang kita duduk rasa sempurna kita tadi ialah kesempurnaan yang sementara. Kesempurnaan yang sejati, yang sungguh-sungguh adalah terputus hubunganmu dengan seluruh ketergantungan duniawi. Maknanya kita tak pegang atas makhluk. Jadi kesempurnaan sejati ialah kesempurnaan yang datang daripada Allah. Pergantungan kita kepada Allah. Itu yang kesempurnaan sejati. Lebih kuat kita bergantung kepada Allah dalam segala perbuatan kita, maka kita akan kuatlah, ya, pergantungan kita kepada Allah. Ya, dia kata begitu. Bahkan dari semua perkara yang akan berpisah darimu kerana kematian. Maka kalau bergantung kepada duniawi, kalau pegang atas duniawi, orang ni bagi aku senang, orang ni bagi aku lega, orang ni macam tu, maka dia duk bergantunglah hubungan duniawi sahaja, dan pastilah benda ni akan berpisah dengan dia bila ada kematian. Dia matikah, orang yang dia bergantung tu mati. Habis takat tu. Tapi dengan Allah tak akan mati selama-lamanya, kerana Allah itu maha hidup dan kemuliaan itu bertambah-tambah di sisi Allah. Dan hanya cukup memberi perhatian kepada yang tidak boleh kamu hindari darinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Daud. Ada firman Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Wahai Daud, Allah kata, Allah berfirman, wahai Daud, aku adalah temanmu yang tak boleh kamu hindari. Aku teman kamu, ya, kau tak boleh nak menghindari daripada aku. Maka tetaplah bersama temanmu. Maka engkau kenalah bergantung pada aku, bersama aku, maknanya ikut perintahku, jauhi daripada segala laranganku, minta tolong kepada aku, berterima kasih kepada aku, semuanya dengan aku, akulah teman sebenarnya bagi engkau. Ini adalah Allah dengan makhluknya, kekasihnya, yakni seorang Nabi. Katanya, ilmu dan kebebasan merupakan bekalan yang baik. Ilmu dan kebebasan merupakan bekalan yang baik. Apa maknanya ilmu dan kebebasan merupakan bekalan yang baik? Pertamanya ilmu. Ilmu ni ilmu ma'rifah. Ilmu kita kenal Allah, menjadikan bahawa kita akan mengagungkan Allah, dan kepada Allah kita kendaki, kepada Allah kita nak kembali. Kepada Allah kita mengharapkan, kepada Allah lah kita mensyukuri nikmat. Semuanya itu melalui pengenalan kita dalam ilmu tauhid, dalam ilmu ma'rifah. Tak dapat tidak.
Ya, kalau tidak kenal diri kita sebagai hamba Allah, macam mana kita nak kenal keagungan Allah? Sebab itu ada pepatah yang berkata, ini semua daripada mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, iaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, nescaya ia akan kenal Tuhannya. Dia kenal dirinya yang maha lemah, dia akan kenal Tuhannya yang maha sempurna. Dia rasa diri dia ini bermula dengan tak ada, dia kenal Tuhan dia yang maha agung, yang maha qadim, yang tersedia ada, bukan macam dia. Itu ya. Jadi tak dapat tidak dengan ilmu. Ya, berhubung dengan kebebasan, ya, ada saya buat catatan. Apa makna kebebasan? Yakni kemampuan untuk memilih dan melakukan kebaikan sesuai kerana agama kita. Kebebasan ni maknanya kita ada kemampuan untuk memilih melakukan kebaikan kerana mengikut jalan agama. Jadi ilmu dan kebebasan inilah kita pandai memilih, ya, pilih ilmu yang betul, kita pilih kebebasan yang betul, maka inilah dikatakan bahawa kita dapat mengenali akan orang panggil apa tadi, makrifah yang hakiki tadi. Baik. Keduanya adalah kesempurnaan sejati. Sementara harta dan keturunan adalah hiasan kehidupan dunia. Ya, bukan kesempurnaan bekalan ataupun kesempurnaan sejati. Dan kedua-duanya merupakan kesempurnaan sementara. Apa dia ni? Keturunan yang baik ataupun kehidupan dunia ni adalah kesempurnaan yang sementara. Orang-orang yang terbalik adalah mereka yang berlawanan dengan hakikat ni. Orang yang berlawanan dengan hakikat ni, dia pilih lagi, ya, dia rasa mulia dia dengan keturunan dia. Dia berasa mulia dengan kemegahan pangkat dia, dan dia berasa mulia dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Maka itu adalah orang yang terbalik, ya. Fahaman dia tak betul, dia melawan hakikat yang sebenar, ya. Hakikat yang sebenar itu ialah yang mulia di sisi Tuhannya. Lalu mereka menolak untuk mencari kesempurnaan sejati. Maka mereka ni, orang-orang macam ni, mereka tak mau hak kesempurnaan sejati. Dia nak kesempurnaan di sisi manusia juga. Dia nak hak manusia puji juga. Dia tak mau hak yang di sisi Allah. Lambat nak tunggu syurga ni. Lambat nak tunggu agung keagungan ni. Nak pakai mahkota-mahkota dan bidadari-bidadari ni. Itu ya. Dia lebih sukaan kepada mencari kesempurnaan yang sempurna dan sibuk mencari kesempurnaan sementara. Itu orang yang terbalik lah, orang yang tak faham tu. Mereka inilah yang ketika mati terbakar oleh api penyesalan. Mereka ini, kata Imam Ghazali, ketika mati mereka terbakar oleh api penyesalan. Tak boleh nak buat apa dah. Akidah dah rosak dah, tak betul dah, menyesal tak kesudah dah, ya. Sebab sebelum mati tak sempat nak bertaubat kepada Allah. Duk pegang atas kesempurnaan sementara tadi. Menyesal dah. Mereka sebenarnya mengetahui mereka mendapat kerugian dunia dan akhirat. Pasal apa kerugian dunia? Mereka megah dengan pujian makhluk. Mereka buat ibadat pun kerana nak tunjukkan makhluk. Sedangkan mereka tidak mendapat bahagian di dunia dan akhirat. Adapun negeri akhirat, kata Imam Al-Ghazali, adapun negeri akhirat, mereka mencarinya tetapi belum memperolehi perantaraan yang berupa makrifah dan kebebasan. Duk cari hak akhirat yang betul, jalan akhirat yang betul, mereka tak jumpa. Sebab apa? Jalan makrifah itu mereka tak jumpa. Mereka tak kenal Tuhan dengan sebenar kenal. Dia tak kenal, dia tak berusaha nak belajar sehingga
Di sisinya ada Tuhan yang maha sempurna dan dialah yang memberikan limpah rahmat kepada kita semua. Itu. Dia tak jumpa perantaraan dia. Perantaraan ni kita kata jalan lah. Wasilah dia tak jumpa. Kita yang jumpa ilmu tu alhamdulillah. Ya, kita akan sampai kepada makrifah. Orang yang mencapai kebebasan ni maknanya dia berusaha untuk memilih jalan-jalan yang mengikut akan jalan-jalan agama yang diturunkan daripada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjumpakanlah jalan makrifah juga. Adapun dunia, ia telah meninggalkan mereka dan kembali kepada musuh-musuh mereka, dan merekalah ahli-ahli waris mereka. Janganlah kamu sekali-kali menduga bahawa iman dan ilmu terpisah darimu kerana kematian. Adapun dunia, ya, di dalam dunia ni dia telah meninggalkan mereka dan kembali kepada musuh-musuh mereka, dan merekalah ahli-ahli waris mereka. Ya, dia bersama dengan orang-orang di antara mereka yang berkehendakkan kepada kesenangan dunia. Jadi Imam Ghazali pesan kepada kita, jangan sekali-kali ya kita nak menduga, kita nak beranggapan iman dan ilmu terpisah daripada kita bila kita mati. Tidak. Ya, iman dengan ilmu ni tak berpisah daripada kita. Ya, sebab apa? Iman ini yang ada kita pegang di dalam dunia ini dengan ilmu yang kita amalkan ini adalah merupakan jalan yang menyampaikan kepada ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan wasilah ataupun yang menjadikan perantaraan bagi kehidupan akhirat nanti. Sesungguhnya kematian tidak mampu menghancurkan kedudukan ilmu sama sekali. Mati pun tak akan hilang, kerana ilmu yang kita ada tu kita beramal, sudah terhasil buahnya, sudah diredai oleh Allah, sudah diterima oleh Allah. Ya, sebab iman itu sentiasa ada kepada kita. Sedangkan kematian bukanlah penghancur hingga kamu menyangka bahawa dirimu jika sudah tiada maka akan lenyap pula sifat-sifatmu. Tak ada lenyap. Ya, semuanya dirakamkan kita sebagai orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang beramal. Ya, semuanya terkandung ya kepada Allah. Di sisi Allah itu ya akan ada saksi-saksinya. Akan tetapi makna kematian adalah terputusnya hubungan nyawa dengan badan menuju tempat kembali. Cuma kematian itu memutuskan nyawa daripada badan sahaja, tetapi tidak memutuskan antara iman dan amalan kita. Jika nyawa sudah terlepas dari badan, maka ia akan berada seperti keadaan sebelum dia mati, iaitu dia seorang yang berpengetahuan, alim ataupun bodoh. Pemahaman tentang ini panjang. Di sebaliknya ada rahsia-rahsia yang tak dapat disingkap oleh buku ini. Ini huraian yang tinggi dia kata. Ya, bila nyawa sudah terlepas dari badan, maka ia akan berada seperti keadaan sebelum dia mati, iaitu dia seorang yang baik ataupun dia seorang yang jahat. Maka hidupnya akan membawa dia kepada kehidupan selepas mati. Kalau pengakhiran hidupnya orang yang beriman, maka dia adalah orang yang bahagia. Itu ya. Jadi ada kaitan antara mati dan hidup. Jadi maka kematian macam mana yang kita mencita-citakan? Kematian yang diredai oleh Allah. Kita baru baca tadi, Allah nak serukan nafsu yang baik-baik ni kembali kepadanya, kerana kamu di atas dunia dulu redha dengan aku. Allah kata, aku suruh semayang, kau semayang, aku suruh mengaji, aku suruh buat baik, kau buat baik semua. Sekarang aku redha denganmu, baliklah. Allahu Akbar. Siapa yang dapat seruan ini? Orang yang nafsunya mutmainnah. Ya, kalau kita belajar makam nafsu ni, ya, ada yang kata 7 makam dia. Ya. Tapi yang ringkas makam nafsu ni 3. Pertama yang bawah sekali, nafsu amarah bisu. Ni nafsu orang kafir
kita tak boleh berada di sini. Dia nak ajak benda yang tak elok saja. Jadi kita kena langkah dia masuk kepada kedua. Nafsu orang bermukmin patutnya kalau boleh bermula di sini, ya, iaitu nafsu lawamah, nafsu yang ada koreksi, nafsu yang boleh jatuh kepada kejahatan, tapi tiap kali dia jatuh, dia insaf, dia bertaubat, dia balik. Itu nafsu lawamah, nafsu yang ada pembaikan, nafsu yang penuh kesedaran. Yang akhirnya nafsu yang ketinggi daripada ringkasan, nafsu mutmainnah, nafsu yang tak ada cita-cita nak buat jahat. Nafsu yang sentiasa Allah rahmatkan nafsu ini. Sebab Allah ada sebut, inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Allah sebut sesungguhnya nafsu sentiasa mengajak manusia itu kepada kejahatan, melainkan nafsu yang Allah Ta'ala kasih akan nafsu itu. Mudah-mudahan kita berbuat baik untuk kita, buat baik kepada kedua ibu bapa kita, berbaik kepada keluarga kita, buat baik kepada suami isteri kita, buat baik kepada orang ramai. Allah baik kepada kita, maka Allah akan kasih nafsu kita ni. Sebab dalam kitab-kitab Minhajul Abidin, ya, cara kita kawal nafsu, macam mana nafsu amarah bisu yang ada dalam hati setiap orang tu, macam mana nak kawal, ada 3 cara dia. Imam Ghazali kata, pertama, mestilah mujahadah, mestilah bersungguh-sungguh lawan hawa nafsu yang jahat ni. Hawa nafsu sentiasa nak ajak kita buat lebih-lebih. Kalau makan pun nak makan lebih, kalau tidur nak tidur lebih, kalau macam-macam dia nak lebih-lebih. Lawani dia, lawan dia. Itu pertama, jangan ikut dia. Yang kedua, dia panggil pertama mujahadah, berlawan sungguh dengan dia. Yang kedua, riyadhah. Riyadhah ni melatih hawa nafsu tu. Kita tahu dalam diri kita Allah letak dah nafsu yang gila-gila ni, nafsu yang nak hatu, nak ni lebih-lebih ni, ya. Tapi kita didikkan nafsu yang jahat ini supaya dia jadi baik. Contoh dia, nafsu yang suka rehat, tak berapa mau nak mengaji, tak berapa mau nak dengar ceramah agama, ya. Dia sonok waktu ni dia pergi taman mana. Waktu ni kalau cuti ni duduk tempat-tempat sembang, ataupun kalau di tengah-tengah tempat ada hiburan, dia mau tantu, dia tak mau tani, ya. Maka riyadhah, latih dia, suruh mai juga. Nafsu mana boleh berpisah dengan kita, dia duduk dalam diri kita, kita bawa dia mai. Hang suka tak suka, ni aku duk pilih tani dah tempat aku. Dia gelisah lah, sehari dua pasal tak biasa, ya. Macam binatang lah, ya. Kalau kita bubuh dalam kandang macam-macam, tapi lama-lama dia biasa. Macam itulah Imam Ghazali kata, nafsu ni biasakan dia. Biasa dia. Macam kita semua lah ni, bawa ajak jom pergi mengaji. Meh lalu. Kadang-kadang kita tak tahu meh, dia nak pergi dah. Abang kata, melalui riyadhah, melalui latihan puasa setiap hari, latihan bangun tahajud, orang tidur, semua ni kena latih dia. Dia dah biasa, yang ketiga, perkara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali untuk kita jaga nafsu kita. Kita dah ni